هاي السلام عليكم. سنواصل دراستنا اليوم. قبل هذا في فيديو الماضي درسنا عن الكلمة آمل. اليوم سندرس عن الكلمة الجديدة الثانية، هو عمل. عمل 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 عمل. اوكي، ما الفرق بين الآمل وعمل؟ ما الفرق بين أمل وعمل؟ آمل وعمل. Okey, pertama sekali ialah amal hamzah, amal huruf ain. Sebutan pun berbeza. Amal wa amal. Amal wa amal. Ma makna amal? Amal ialah cita. Wa ma makna amal? Amalan dalam bahasa Melayu amalan iaitu kerja. Pekerjaan. Okey, amalan. Okey. انظر إلى هذه الصورة. ما عملك؟ ما عملك؟ عملي شرطي. عملي شرطي. اوكي، الصورة الثانية، ما عملك؟ ما عملك؟ عملي ممرضة. عملي ممرضة. قبل هذا درسنا عن الكا untuk kamu lelaki, ki untuk kamu perempuan, ya untuk saya. Okey, ma apa? Ma amaluka? Ma amaluka? Amali syurtiyun. Apa pekerjaan kamu? Pekerjaan saya polis. Okey, ma amaluki? Ma amaluki? Amali mumarridah. Amali mumarridah. Kamu, apa pekerjaan kamu? Pekerjaan saya juru rawat. Jadi kita boleh belajar di sini ialah amaluka, maksudnya pekerjaan siapa? Kamu lelaki. Amaluki, pekerjaan kamu perempuan. Kalau amali, pekerjaan saya.